Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali dengan channel YouTube aku, Mamlaka Channel, geng. Sebelum tu kita selawat Nabi dulu, geng. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Okay, geng. Pagi ni aku meneruskan lagi misi mencari ikan tebal pipi, episod 79, geng. Jadi lokasi aku, kalau kau nak tahu, inilah Kota Supai, geng. Kota peninggalan Supai. Okay. Ni dulu ada macam chalet, geng, sini, tapi dah roboh. Lepas tu sinilah tempat kita nak mancing. Kalau boleh tengok dekat belakang ni, dia ada bangunan lama dia. Yang ni owner lama dia. Bukan, ni member aku, geng, Abang Asri. Jadi aku tunjukkan sikit lah kat korang. Okay. Aku pernah masuk dekat kawasan ni, geng. Dulu jalan kaki. Kau boleh tengok episod 60 ke 59 benda tu lah, tak silap aku. Jadi aku jalan kaki daripada sana dulu lah. Jadi hari ni aku naik motor. Aku masuk dekat tepi chalet Ikuan tu. Aku susun, memang jalan dia dah lagi teruk, geng, kan, sebab hujan apa semua. Jadi aku dah sampai hari ni lah kat sini. Lama ke aku tak turun sini. Lebih kurang dalam 5-6 tahun ni aku tak masuk dalam ni. Lalu aku mancing kat luar sana, geng. So ni lah Kota Supai yang sebenar dalam ni. Okay. Kota Supai, geng. Tulisan ni terbalik. Sekejap aku tunjukkan yang tak terbalik, geng. Allah. Bismillah. Kota Supai, geng. Kota mana kota? Kota Supai. Aku tak nak jalan pergi atas, geng. Sebab aku motif hari ni bukan nak explore tempat ni. Aku cuma nak mancing lah kat kawasan ni. Kalau kau nak explore tempat ni, kau boleh masuk sendiri. Lokasi dia dekat Muara Kuala Linggi, Melaka, geng. Sepadan lah, Negeri Sembilan, Melaka. Tempat ni dah semak, geng. Dulu tempat ni berjaga. Ni dulu resort, geng. Chalet. Dulu lah tahun 2000. Tahun 2000 benda ni masih ada lagi. Selepas 26 tahun dah tak ada, geng. Dah dimakan usia. Dah ada yang roboh, ada yang dirobohkan. Lebih kurang macam tu lah cerita. Atas ni memang tempat, atas ni dulu batu, geng. Memang tempat mancing lah atas ni. Okay. Lokasi ni dulu memang cantik, tapi sekarang ni dah tak jaga, dia dah semak dan juga menyeramkan, geng. Okay, jom kita pasang umpan. Kita buat balingan. Untuk pagi ni kita boleh dapat ikan tebal pipi kat sini. Abang Asri kata kat sini banyak tebal pipi dulu. Sekarang ni tak tahu lah, dah lama tak masuk. Okay, jom buat balingan. Okay, geng. Umpan pagi aku ada, hari ni aku pakai beronok. Ada seekor belet pada hari tu, geng. Jadi aku nak habiskan dia dah. Okay, beronok. Jom kita try, geng. Okay, aku dah buat balingan pertama. Umpan pertama aku pakai beronok.
Jadi kita tunggulah. Moga ini dia repot ke geng. Kita tengok Abah Asri buat balik kan. Okay. Ategra geng. Baik. Apa lalu? Makan? Hah? Alhamdulillah geng, first ride aku. Wih geng. Mantap. Ah. Wah, masih saya geng. Wah, gimana? Dulu. Dwi. Itu gimana dulu? Hah? Abang yang tadi. Tap. Baik ya. Kau mau naik ke? Nah. Dal. Dalam kalau gitu kan. Hah? Waktu ni ikan dah mula tak makan. Tapi ada getuan geng, daripada ikan. Dia makan-makan, dia lari. Dia makan-makan, dia tinggal. Berapa kali lah aku kena prank. Perut aku tunduk-tunduk kena tarik, tapi tak dekat geng. Sekarang ni pun cuaca dah mula mendung, dah nak hujan. Jadi dah banyak umpan aku dengan Abang Asri habis. Sebab kita orang punya pancing asyik kena tekan, tapi tak serat-serat ikan geng. So kita masih menunggu geng, dan terus menunggu sehinggalah
Okay geng, balas aku geng. Jom kita buat balikan. Mana nak tutup ni? Apa kau tengok? Licin. Sekarang ni dah pukul 11 lebih, dekat pukul 12.30 hari. Sama gak, belum ada sebarang strike. Cuma umpan kita orang dia habis, kena makan dekat ikan, dekat ketam. Setiap kali tarik tinggal besi geng, setiap kali tarik tinggal besi. Jadi aku dengan Abang Asri ambil keputusan untuk balik lah. Okay geng, habis lah aktiviti mancing aku pada pagi ni. Dan ni dah pukul 12 geng. Jadi aku tak sanggup nak menghadap panas terik ni. Pedih geng. So hari ni tadi aku ada strike 2 ekor. Abang Asri pun ada strike 2 ekor lah. Alhamdulillah ada juga strike geng tak kumpau. Jadi sebelum aku tutup video ni geng, aku nak beritahu korang, korang boleh tengok kat kedai aku. Aku ada letak dekat link Shopee dekat aku punya description. Boleh tengok lah. Dan itu ada beberapa barang yang aku selalu guna pakai geng untuk mancing. Jadi produk tu aku letakkan dekat dalam YouTube ni lah, kau boleh tengok. So kalau kau berminat, kau tekan dekat link tu, kau boleh terus masuk kat Shopee. Lepas tu kau belilah barang-barang apa yang kau suka kat dalam tu. So terima kasih geng kepada korang selama ni sudi support channel YouTube aku, Mamaku Channel. Aku doakan kita semua dia panjangkan umur, dia murahkan rezeki dan dia pemudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Akhir kata geng, Assalamualaikum, bye bye.